Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isif Fauzan bin Syaf Maruf 076984. Saya akan membentangkan mengenai tradisi penulisan hadis dalam karya ulama Melayu, kajian terhadap kitab Akidah An-Najin. Pertama kajian ini adalah penyelidik kajian ini ialah Fazuri bin Abdul Latif dan Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. Fokus utama kajian ini adalah untuk meninjau corak dan bentuk penulisan hadis dalam karya ulama Melayu, khususnya dalam kitab Akidah An-Najim. Data penting kitab ini adalah menganalisis 91 buah hadis yang terkandung dalam kitab tersebut dan pembahagiannya mengikut bab akidah. Istiqra' yang digunakan ialah Istiqra' An-Nakis, ialah proses penyimpulan umum yang dibuat berdasarkan pemeriksaan ke atas sebahagian sahaja daripada juzuk suatu perkara. Tujuan kes ini adalah untuk meninjau tradisi penulisan hadis yang lebih luas dalam karya ulama Melayu dengan mengambil satu sampel penting, kitab Akidah An-Najin, untuk mewakili keseluruhan tradisi. Metodologi ini diklasifikasikan sebagai Istiqra' An-Nakis. Terdapat 3 proses istiqra', iaitu mulahazat, furu' ilmiah dan burhanah. Mulahazat, penulis melakukan mulahazat dengan mencari dan mengumpulkan semua hadis yang terdapat dalam kitab Akidah An-Najin, yang mana didapati berjumlah 91 buah hadis. Penulis juga memati corak penggunaan hadis, iaitu sama ada ia diterjemah, disyarah atau hanya dikemukakan maksudnya sahaja. Furu' ilmiah, penulis mungkin membuat anggapan awal bahawa Tuan Minal menggunakan hadis sebagai bukti tambahan untuk memperkuatkan hujah akal dan perbahasan ilmu usul dan kalam. Penggunaan hadis dalam karya ini adalah corak terjemahan dan syarahan untuk memastikan kefahaman pembaca yang lemah dalam bahasa Arab. Dan terakhir sekali, burhanah, penulis menganalisis dan mengkategorikan 91 hadis tersebut mengikut topik, memeriksa sumber rujukan hadis yang digunakan oleh Tuan Minal untuk mengesahkan kesahihan hadis tersebut. Kesimpulannya, penyelidikan membuktikan bahawa penggunaan hadis berfungsi sebagai penyokong dan penguat kepada hujah akal yang menjadi fokus utama kita sebut. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.